Adakah anda tahu sehingga 70% wanita dengan endometriosis mengalami keletihan yang berterusan selepas sakit, iaitu gejala nombor 2 paling kerap? Inilah 5 sebab mengapa keletihan berlaku dalam endometriosis. Pertama, ia adalah penyakit radang kronik. Sistem imun sentiasa aktif melawan keradangan dan ini menghabiskan banyak tenaga. Kedua, bahang radang boleh menembusi otak. Ia mengganggu dopamin dan serotonin. Hasilnya ialah brain fog dan perubahan mood. Ketiga, kesakitan kronik mengganggu sistem saraf otonomik. Sistem ini kawal tekanan darah dan denyupan jantung. Bila tidak seimbang, badan rasa lemah dan lesu. Keempat, badan sentiasa dalam mood stres. Kortisol tinggi sepanjang masa. Anda terperangkap dalam mood fight or flight dan itulah sangat meletihkan. Kelima, tidur terganggu. Sakit dan kerap kencing waktu malam membuatkan badan tidak sempat pulih semula. Jadi jika anda rasa letih sepanjang masa, ia bukan semata-matanya dalam fikiran. Ia berpunca dari sistem imun, saraf, otak, malah sel badan anda sendiri.